Welcome to my channel YouTube. Okey, hari ini aku nak buat satu tutorial di mana tutorial ini cara-cara men-setting APN Digi yang terbaru 2025. Tanpa buang masa, let's go. First kali korang pergi ke setting handphone korang. Korang klik dekat setting. Lepas tu dia keluar macam ni. Korang ambil yang atas sekali, connection. Okey, lepas tu dia keluar macam ni. Korang pergi dekat mobile network. Korang klik dekat situ. Lepas tu dia keluar macam ni. Dan korang ambil yang nombor 3, access point name. Okey, lepas tu dia keluar macam ni. Dekat sini kita nak buka file baru. Okey, korang pergi kat belah atas sekali, belah kanan tu, sebelah titik 3 tu ada nama add. Korang klik kat situ. Lepas tu dia keluar macam ni. Dekat sini kita kena isi semua ni. Okey, first kali korang pergi dekat name. Dekat name ni korang masukkan Digi Speak. Digi ni huruf kecil saja. Digi Speak. Okey, lepas tu korang check dulu. Apabila korang dah check, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat APN. Dekat APN ni korang masukkan Digi. Korang check dulu. Apabila korang dah check, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat proxy port, username, password server korang abaikan. Kita terus pergi ke MMSC. Okey, dekat sini dia panjang sikit. Korang masukkan http:// palang 2 kali mms.digispeak.net.my. Korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Yang seterusnya dekat MMS proxy. Yang dekat sini korang masukkan 10.28.1.242. Korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat MMS port. Dekat MMS port ni korang masukkan 8080. Korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat MCC. Dekat MCC ni kalau dekat handphone korang tu ada nombor selain nombor aku ni, korang payah tukar. Kalau contoh tak ada, korang kena masukkan 502. Lepas tu korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat MNC. Sama juga. Kalau contoh dekat handphone korang tu ada nombor 0 ke 1 ke, korang payah tukar. Tapi kalau contoh tak ada, korang kena masukkan 19. Korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat authentication type. Dekat yang sini korang ambil yang nombor 2, PAP. Lepas tu dia automatic klik OK. Okey, yang seterusnya dekat APN type. Dekat APN type ni korang masukkan DEF AULT, SUPL, MMS. Korang cek dulu. Apabila korang dah cek, korang klik OK. Okey, yang seterusnya dekat APN protokol. Yang ni korang ambil yang bawah sekali, IPv4 palang IPv6. Dia klik automatic OK. Okey, yang seterusnya dekat APN roaming protokol. Korang ambil yang atas sekali, IPv4. Dan dia klik automatic OK. Dan yang seterusnya dekat bearer. Korang ambil yang atas sekali, unspecified. Korang klik kat situ dan korang klik OK. Okey, yang terakhir mobile virtual network operator type. Dekat sini korang ambil yang atas sekali, none. Dan dia klik automatic OK. Okey, lepas tu kita dah siap. Dan kita scroll balik ke atas. Lepas tu korang cek dulu. Kalau contoh ada salah ke, korang betulkan. Lepas tu sekiranya tak ada, okey, korang ambil yang atas belah kanan tu, titik 3 tu, korang klik dekat situ. Dekat sini kita nak save. Okey, dia ada save dengan disket. Korang ambil yang atas sekali, save. Lepas tu dia dah save.
dia terus automatic pergi dekat sini. Okey, dekat sini banyak yang tak faham. Okey, aku bagi tahu. Macam yang handphone aku ni korang abaikan sebab ni aku tutorial. Jadi ni aku nak tunjuk kat korang. Okey, macam sekarang ni aku pakai Saicom. Ni abaikan je. Lepas tu contoh yang sekarang ni korang pakai Digi kan. Okey, lepas tu kan tadi kita dah buat file baru. Korang pergilah tadi yang nama tadi kita letak Digi Speed kan. Macam yang dekat aku punya ni nombor 3. Kita kena masuk lah sebab kita dah buat tadi kan. Korang klik dekat yang bulat ni, klik kat dia situ. Lepas tu kita punya handphone tak ada line. Korang kena tunggulah. Lepas tu kita pergi kat home. Dekat sini kita nak check speed test. Kadang-kadang ramai yang cakap dekat aku kan, internet slow lah, tak jadilah. Okey, sekarang ni aku pun tak tahu berapa speed test akan bagi untuk tutorial kali ni untuk APN, setting APN Digi ni kan. Okey, kita pergi terus dekat Chrome kita. Korang klik dekat Chrome handphone korang. Lepas tu dia keluar macam ni. Dekat search ni korang masukkan speed test. Lepas tu korang klik dekat speed test. Okey, lepas tu dekat yang speed test ni dia keluar macam ni. Korang ambil yang atas sekali, speed test by OOKLA. Lepas tu korang klik dekat situ. Lepas tu korang tunggu dulu kan. Okey, lepas tu dia keluar macam ni. Korang just tekan je dekat yang screen handphone korang tu. Okey, lepas tu dekat sini pun sama juga. Korang ambil yang klik je dekat go ni. Lepas tu kita tunggu je. Dia akan cari lah kan. Aku pun tak tahu buat apa untuk yang kali ni. Kita just tunggu saja. Sebabnya ramai yang bagi tahu aku dia buat tak jadilah apalah kan. Okey, untuk speed test kali ni yang dia boleh bagi 184.16 Mbps. Okey lah kan. Nak mana lagi? Okey, sampai di sini saja tutorial aku kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, bye bye.